You jangan keluar masuk rumah ni suka hati you. Ha? Jangan keluar dulu. I nak tahu you nak pergi mana sekarang ni. Dah berapa kali I cakap jangan kongkong I macam budak kecil lah. Don't. I ni suami you. Suka hatilah I nak ke mana pun. I tak kacau apa benda you nak buat. So, jangan kacau I. You geledah bilik I sebab you nak cari dokumen aset dan harta yang ada nama I kan? I ingat sekarang. I pernah cakap yang you boleh dapat bahagian I. Kenapa cetek sangat akal you? You ingat I bodoh macam you ke? Kalau I nak simpan dokumen, I tak simpan di sini atau di bank-bank yang you tahu I ada akaun. Kenapa semuanya kena jadi waktu sekarang juga? Kenapa kau tak jaga Mak? Dulu masa aku ada, kau cakap apa yang Mak cakap semuanya betul. Walaupun cara Mak lain, walaupun cara keluarga kau lain, tapi aku tetap hormat Mak, aku tetap jaga dia. Tapi apa yang kau nak buat? Kenapa kau tak jaga Mak? Kau jangan salahkan aku seorang. Mak tertekan disebabkan ayah tinggalkan dia, bukan salah aku. Sebab kau tak jaga dia. Mak selalu seorang diri dengan perangai sekejap betul, kejap tak betul. Kau tak pertahankan Mak, kau tak tahu apa yang dilalui. Abang bangunlah. Dah lama sangat ni Abang tidur. Hala rindukan Abang. Rumah pun sunyi sangat dekat sebulan Abang tak bangun. Anak kita pun dah makin besar. Abang janji nak jaga anak kita sama-sama kan?